Kahwin dengan laki Bangla lagi bahagia daripada kahwin dengan Melayu. Aku cakap berdasarkan apa yang aku sendiri rasa, aku sendiri lalui. Dulu aku kahwin dengan lelaki Melayu. Awal-awal memang manis. Depan keluarga, depan orang kampung, dialah suami contoh. Tapi bila pintu rumah tertutup, lain yang aku rasa. Kata-kata makin kasar, tangan mula naik, duit aku mula diambil, janji setia tinggal janji. Dia khianat, dia curang, dia hina aku macam aku tak ada harga diri. Dia tinggalkan aku untuk perempuan lain. Aku hidup untuk anak-anak. Aku tak pernah mimpi akan kahwin lagi. Jauh sekali dengan lelaki yang aku tak pernah pandang 2 kali dulu. Tapi Tuhan atur lain. Aku kenal Rahim masa aku tengah susah. Tayar kereta pancit. Anak menangis dalam kereta. Aku sendiri tengah bingung di tepi jalan. Dia datang hulur tangan. Dia tolong tanpa tanya, tanpa harap apa-apa balasan. Lepas selesai, dia cuma senyum dan kata, "Hati-hati Kak, hari berganti hari, aku mula nampak dia dengan mata hati. Dia kerja keras, tak pernah lupa bagi salam kalau terserempak, tak pernah ambil kesempatan walaupun aku janda. Aku tengok cara dia layan orang tua di taman, cara dia kongsi bekal dengan kawan-kawan kerja. Ikhlasnya aku nampak. Lama-lama aku rasa tenang bila ada dia. Waktu aku mula buka hati pada Rahim, aku juga mula buka hati untuk jaga diri aku semula. Waktu dengan bekas suami dulu, hidup aku terabai. Muka aku penuh parut sebab kulit breakout teruk. Stres buat kulit aku makin teruk. Jerawat naik tak berhenti, parut hitam bersusun. Aku malu tengok cermin. Tapi aku nekat berubah. Aku mula amalkan nadi puteri setiap hari. Aku telan kapsul tu bukan sebab nak cantik untuk orang, tapi sebab aku nak rawat dalaman aku. Aku nak betulkan hormon aku. Aku nak bersihkan kulit aku dari dalam. Alhamdulillah, lepas 2 bulan aku konsisten, kulit aku makin bersih. Breakout dah makin hilang, parut makin pudar. Bila aku tengok cermin, aku mula nampak diri aku yang dulu, tapi lebih kuat, lebih yakin. Rahim pula tak pernah kisah pasal rupa aku. Tapi aku tahu, aku buat semua ni untuk diri aku. Hari ini, aku boleh cakap, bahagia aku dengan Rahim lain daripada apa yang aku pernah rasa dulu. Tiap hari dia usaha buat aku senyum. Dia tak banyak cakap, tapi dia tunjuk sayang dengan perbuatan. Kalau aku penat, dia urut kaki aku. Kalau aku sakit, dia tak tidur jaga aku. Kalau aku sedih, dia diam, tapi genggam tangan aku erat. Orang pandang hina sebab aku kahwin dengan lelaki Bangladesh. Biar, aku yang rasa, aku yang tahu. Bahagia aku bukan pada bangsa, bukan pada rupa, tapi pada hati yang benar-benar ikhlas nak jadi teman sampai mati. Dan aku bahagia jadi diri aku yang baru, yang sihat, yang cantik semula, yang bebas dari parut lama, luar dan dalam.